Assalamualaikum. Ah, saya nak test withdraw daripada Dcard USDT yang ada dalam Dcard. Saya nak tambah, masukkan dalam TNG. Okey. So sebelum tu kita kena link dulu dengan kita punya Visa card kredit ni. Okey. Contoh saya nak masukkan test lagi RM50. Alright. Sorry, rasa ada $19. 19. Okey, tak apa, kita test 50 juga. Alright. Okay, confirm. Okay, perlukan dapatkan kod. Kod dia akan hantar nanti dekat dalam. Okay, dia akan hantar dalam message. Okay, saya kena ambil kod ni. Alright, dia akan hantar juga sini. So, pergi balik ke TNG, masukkan kod tu tadi, confirm. Ya. Okay, sangat mudah, selesai. Nampak ah? Kita punya duit bertambah lagi. So, kita tengok dekat kita punya ini, dia akan berkurangan baki sini. Right? So, ada 7 lebih USD. Okay, anda faham? Selamat mencuba.